Tidak, kalau kes berketul keras macam ni, okey? Sabar. Betul ke sebab ada orang kata kucing ni tak perlu dimandi, tak perlu di grooming. Dia orang pandai urus diri. Dia orang pandai bersihkan diri. Ya betul, tapi kita tengok kucing ni Kucing ni nama dia Peanut. Okey? Perlu dibantu. Sama-sama Peanut, jom Peanut. Dia garang sikit lah. Tengok macam elok kan? Cantik tak? Cantik kan? Macam elok je kan? Tapi kucing ni perlu dibantu. Kenapa saya kata kena bantu? Sebab satu badan dia ni dah berketul guys. Ni dah berketul-ketul, penuh. Uish, garang dia garang. Sabar Peanut. Ni, kat telinga pun ni sampai sini. Keras ketong. Bawah badan dia kita tengok sekejap lagi Kalau kes berketul keras macam ni, okey? Sabar. Kita kena buat lion cut. Kena buang bulu dia. Okey? So nanti bulu tu akan tumbuh balik. Jangan risau. Okey? Okay, alhamdulillah lah hari ni dia datang untuk kita selesaikan masalah bergumpal dia. Tangan ni. Sabar dulu. Sabar dulu adik. Okey. Gumpal dia teruk macam mana? Nampak adik? Ni macam buah mangga. Ni macam seketul ni. Macam buah mangga seketul ni. Okey. Ni ada lagi buah ni. Banyak ni. Okey. Manggis, durian. Okey, banyak ni. Kalau bawa tengok bawah pula. Okey, tengok bawah je ni bawah dia. Bergumpal-gumpal ni bawah ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dia agak marah Sabar dia Mana ni? Tak selesa je. Peanut tak selesa. Macam mana kita nak trim ni? Bersimpang siur gumpal dia ni. Kerasan. Okey. Ya. Ayo, marah. Okay, slow. Ni buah mangga boleh kata semua bahagian bergumpal. Sikit-sikit je tak gumpal. So dia agak sakit lah bagi dia ni. Ni sepanjang sini gumpal semua ni. Ni pun gumpal. Marah tu. Ya, dek. Pusingan ni. Ni sambung sini, pergi sini. Coba dia Dia pegang dua orang, dia seorang pegang ni sebab dia boleh susah nak berdiam. So dia yang bersambung ni. Macam tu lah keadaannya. Dia bersambung ni. So kita dah putuskan ni, baru dia senang nak trim. So kita kena sambung buka lagi. Nak kena buka ni. Slow dek, jangan gerak dek. Peanut. Sabar dek, tidak sikit lagi, nak putus dah ni. Bulu ni nak cabut dah. Ni. Ini tengok ni. Buah mangga. Besar gila. Bayangkan dia tertarik kawasan ni. Dah berapa lama ni. Tak boleh buat apa, tak boleh, memang kena buang je. Okay, ada lagi. Ketul-ketul ni tak buang lagi. Sambung. Ni kita dah buka dah paru ni. Nak cabut yang ni. Belah sini pula. Okey.
Dah. Kita dapat dah ni. Besar. 2 ketul besar. Ni 1. Ni 1. Selesai kan? Selesai sikit dah. Di bawah banyak lagi tu. Okey. Kita dah sejam setengah dah awak ni. Trim saja sejam setengah dah. Sabar Ya Allah, nipisnya kulit. Dia dah keliling leher. Ni, satu keliling macam berantai tapi dia rapat kulit. Dia keliling ni rapat kulit. Ni tak boleh buka lagi slow-slow. Ni kan muka ni. Kita dah dapat putuskan dah ni. Baru senang sikit kita nak trim. Kita terbuka macam ni dah. Ni semetik kepala pula. Dia sampai ke pipi. Oh, tak boleh buka yang ni pun. Ni ada lagi. Keliling leher weh. Awak akan selesa bang ni. Ni keliling tau. Keliling satu muka dia. Macam Santa Claus dah. Tekan masuk muka. Okay. Alhamdulillah. Kita dah settle trim je. Ambil masa 2 jam lebih tau. Trim sahaja. Sangat susah lah, sangat susah. Dia garang, lepas tu kulit dia sangat nipis. Okay, now kita nak mandikan je. Pasal sini tak berapa nak cantik lah. Dia tinggi sangat gumpal dia. Mandi dulu. Nak bersih kan? Nak bersih tak? Tak. Yeah. Mandi dulu boleh? Okay, awak dah siap. Ya. Siap dah, nanti kering. Okay, dah siap dah. Dah, okay. Kering. Jom. Peanut jom, siap dah. Ada sikit. Peanut.